Cobaan untuk scam. Nampaknya nak cobaan untuk scam. Nak kita belikan something else. Bos, boleh minta tolong belikan barang kat 7-Eleven? Kau ingat aku sebodoh itu? Tak apa, kita tunggu di sini saja. Dia mungkin akan cancel lepas ni. Kita tunggu 5 minit. Jadi lu kira gua vlog seperti lu mau beli barang 4 minit. Kita perlukan 1 lagi minit. Saya sudah sampai Yutada. Kita cuba sekarang. 1, 2, 3. 4 minit lagi. Ah, 4 minit lagi. Tidak. 4 minit lagi. Cepat. Yes! Kita berjaya mendapat RM3. Tahniah, tahniah.